lawas buang air, tak lapar, rasa okey lah badan. Dia ada bau macam wangi kan. Okey lah, tak ada rasa meloyakan ke, okey je. Rafiqah, panggil Raf je. Umur saya tahun ni genap ujung tahun 51 tak. Saya satu hari sekali je. Tapi uncang tu saya buat daripada minum secawan tu, saya minum suam lah. Saya ada buat tu, saya tambah lagi sampai dia jernih lah. Pagi je. Tapi saya memang amalkan sebelum saya sarapan. Saya bangun pukul 1 atau pukul 2, pukul 3, 4 gitu saya minum lah. Saya tidur awal. Kadang-kadang lepas maghrib, dah penat sangat baring lah. Nanti saya sadar, saya isyak, sambung tidur sekejap. Nanti saya bangun sebab niaga lah, nak siapkan barang untuk nak niaga pagi. 3, 4 lah gitu. Sebab kita sambil buat kerja, kita dah rendam dia kan. Tunggu dia suam, kita memang minum suam lah. Kita tak minum ais. Boleh? Tak mahal sangat. Okey lah. Kalau dia boleh buat kita tak lapar. Kan? Kita tak payah nak. Kalau tidak akak ni macam kejap-kejap lapar. Kejap-kejap lapar. Kita dalam proses diet juga kan. Jadi kalau kita makan telur pagi tu cukup lah sampai ke petang. Macam rasa lapar baru akak rebus telur makan. Kalau tak, sampai petang lah. Tapi petang memang makan nasi lah. Petang tu akak semalam makan pukul 6. Sebab kita dengar doktor cakap sarapan pun tak penting sebenarnya. Bagi kita, bagi akak, badan akak boleh bawa, sarapan tak penting. Tapi hari ni sebab nak berniaga macam ni, sarapan je lah pagi tadi.